Salam sejahtera. Saya Wah Muhammad Izzat Faris Bewan Nazli dari kelas PT2S27 akan membentangkan refleksi pengajaran mikro dan makro. Rancangan pengajaran harian Pendidikan Moral tahun 6. Tema ialah Saya dan Negara. Pengajaran ini bertajuk Kerjasama Membawa Berkat. Nilai yang dipilih ialah nilai kerjasama. Standard kandungan bagi pengajaran ini ialah 12.0 Kerjasama demi keharmonian negara. Standard pembelajaran 12.1 iaitu memberihalkan contoh kerjasama demi keharmonian negara. Dan juga 12.4 iaitu mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan kerjasama demi keharmonian negara. Objektif pembelajaran iaitu memberihalkan contoh kerjasama demi keharmonian negara dengan menyatakan sekurang-kurangnya 2 contoh amalan kerjasama yang menyumbang kepada keharmonian dalam masyarakat. Yang kedua, mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan kerjasama demi keharmonian negara melalui perkongsian lakonan ringkas tentang perasaan mereka apabila mengamalkan nilai-nilai seperti tolong-menolong, bertolak ansur dan perpaduan. Melalui pengajaran mikro dan juga makro yang telah saya buat, ini merupakan kekuatan pengajaran yang dapat saya kenal pasti. Yang pertama, aktiviti dijalankan secara berkumpulan sekaligus menggalakkan semangat kerjasama dan komunikasi antara murid. Yang kedua, pendekatan melalui lakonan menjadikan pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan bermakna. Yang ketiga, penggunaan belon sebagai elemen kejutan mencetuskan keterujaan murid untuk terlibat secara aktif. Dan yang terakhir, aktiviti ini membantu meningkatkan keyakinan diri murid apabila mereka tampil di hadapan kelas. Melalui pengajaran micro teaching yang telah saya buat, terdapat juga kelemahan. Yang pertama, masa yang diperuntukkan mungkin tidak mencukupi untuk semua kumpulan berlakukan dengan baik. Yang kedua, ada murid yang kurang berani atau malu untuk bercakap di hadapan rakan-rakan. Yang ketiga, sesetengah kumpulan mungkin tidak memahami sepenuhnya nilai yang diperoleh, lalu sukar untuk menggambarkannya dalam lakonan. Yang keempat, terdapat beberapa murid takut atau trauma terhadap bunyi letupan belon. Dan yang terakhir, hanya wakil murid sahaja yang dapat meletupkan belon tersebut. Itu sahaja kelemahan melalui pengajaran mikro yang telah saya buat. Melalui kelemahan yang telah saya dapat kenal pasti sebentar tadi, ini merupakan cadangan penambahbaikan yang boleh saya buat untuk pengajaran yang seterusnya. Yang pertama, kumpulan yang melakonkan perlu sediakan penjelasan awal nilai kerjasama yang hendak dilakonkan supaya murid yang lain lebih jelas tentang lakonan yang dibuat. Yang kedua, berikan masa yang mencukupi untuk perbincangan kumpulan sebelum lakonan bermula. Yang ketiga, galakkan semua murid mengambil bahagian dalam kumpulan untuk mengurangkan rasa malu dan meningkatkan penlibatan. Yang keempat, guru boleh membantu membimbing kumpulan tertentu yang kelihatan kurang memahami tugasan. Yang kelima, murid yang takut atau trauma dengan letupan belon dikehendaki menutup telinga semasa belon diletupkan. Dan yang terakhir, berikan peluang kepada semua murid untuk merasai meletupkan belon tersebut. Itu sahaja daripada saya, Wan Muhammad Izzat Faris Bewan Nazli, terhadap refleksi pengajaran mikro dan juga makro. Sekian, terima kasih.